Ramai sebenarnya yang tak tahu yang sebenarnya emosi dan juga tingkah laku budak-budak ni sebenarnya bergantung dekat keadaan usus diorang. Kalau korang perasan anak yang autism ataupun ADHD ni usually ada masalah dengan sistem penghadaman diorang. Diorang akan kerap perut kembung lah, ada masalah macam sembelit lah, cirit lah, hilang selera makan lah, dan semua ni sebenarnya bukan kebetulan. Even ada kajian daripada Universiti Harvard mengatakan yang hormon serotonin ataupun hormon gembira ni mostly dihasilkan daripada usus, bukan daripada otak. So anda kata kalau budak tu ada masalah usus yang tak sihat, so dia akan mudah ada masalah emosi lah. Sebagai contoh, mudah untuk tantrum ke, emosi tak stabil ke, ataupun dia ada masalah untuk tidur. Sebab tu kalau korang nak anak korang ada usus yang sihat, kena pastikan dalam usus diorang ni ada banyak bakteria yang baik. So nak ada bakteria yang baik dalam usus, korang kena bagi diorang makan probiotik. Sebab probiotik ni akan tolong untuk hasilkan serotonin dan juga GABA yang bagus untuk mententeramkan emosi anak korang. Sebab tu kalau korang tengok anak-anak yang ambil probiotik secara konsisten, korang akan nampak diorang ni jarang mengamuk ataupun tantrum, dan usually diorang ni akan lebih banyak bertenang, kurang mengamuk dan memberi banyak respon kepada persoalan korang. Even ada kajian menunjukkan yang kalau ada budak ADHD ambil probiotik ni, dia akan nampak lebih tenang, dan juga kajian menunjukkan yang anda kata kalau budak autism ni mengambil probiotik, lepas tu budak tu akan ada perubahan emosi yang lebih baik. Selepas ni anda kata kalau anak korang jenis susah nak tidur, senang tantrum ataupun emosi dia tak stabil, mungkin diorang perlukan perhatian lebih sikit dekat usus diorang. Mungkin selepas ni korang boleh mula fokus untuk berikan probiotik kepada anak-anak, sebab dia ada cara yang sangat natural dan sangat selamat untuk orang yang ada masalah macam ADHD ataupun autism. Sebenarnya dalam Procap sendiri pun dah ada probiotik dan juga macam-macam lagi ingredient yang sangat bagus untuk perkembangan otak anak korang.